nak buat yang seram ke ini. Suara tu bagi tahu macam tu. Dia ketuk macam orang biasa. Dia ketuk pintu ke ketuk apa? Aku pernah lena main game. Masa tu aku tak sedar. Bila ketuk itu macam orang yang ketuk panik bergegar pintu aku. Oh, gugu ni tu. Maksudnya time tu kau tak tahu yang abang dah mati? Tak tahu. Aku turun je, bau mayat dah satu rumah. Padahal baru meninggal? Baru meninggal lah. Serius lah? Ni aku tak buat tau. Tak buat tau. Kalau aku ingat balik aku boleh nangis. Cerita pedoman ni tibar untuk semua. Subhanallah. Dia. Aku tak tahu lah kalau dia hidup lagi Payus, aku bawa, insyaAllah aku bawa dia jumpa Payus. Benda ni senang sebenarnya dia rezeki time tu kalau aku jumpa aku kan. Benda tu post je, bukan susah pun. Semua yang kau tengok dalam video kan dia jumpa aku. Sebab aku nasib lah benda tu mudah macam kau lah benda jumpa aku. Sebab aku ni Payus, dia membezakan aku dengan abang aku ni. Aku ada kesungguhan Payus. Itu beza dia. Payus nampak sendiri aku pegang benda tu solid tau. Tangan aku solid. Tak ada benda pun aku nak ambil balik lah. Tak ada benda lah. Apa nak ambil benda ni. Allahumma salli ala Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Yang mana yang terlibat tu ni saudara-saudara dekat bawah ni. Etia. Korang dah jumpa dah di RT kan. Korang dah jumpa di RT memang dah rezeki. Ramai lagi orang kat luar sana tak tahu yang di RT ni wujud. Ramai orang tak tahu. Anda nak ikutkan Brunei, Singapura. Dia orang yang mana dapat daripada usaha. Tapi aku layan kat Malaysia mereka kena datang sendiri ambil. Luar negara aku ketiak negeri nak sampai ke apa. Macam tu aku buat tu lah. Ni Pak Yu saya duduk dekat Singapura. Pandai-pandai nak ambil. Kan? Tapi dalam Malaysia aku boleh bagi alamat Malaysia. Bayangkan daripada Brunei, aku kena post dekat sepadan. Hantar dekat pejabat pos ke apa tapi dia bagi alamat. Bagi alamat sepadan. Masuk sendiri ambil bawa masuk. Tu dekat Brunei tu. Sama je kat Singapura. Etia sendiri lah. InsyaAllah Pak Yus, Azmi. Kena serius benda ni. Hampa DM aku, kalau hampa DM aku pun, hampa WhatsApp aku pun, at least hang punya list dah masuk dalam doa dah. Macam apa kata kan? Aku tak ni, tak usah hampa DM, WhatsApp aku je. Bila nombor hampa masuk dalam telefon aku, maksudnya submission tu dah ada dah. Doa tu dah ada dah. Aku boleh compare Payus. Masa member aku mati. Yang 4 orang yang aku cerita depan Payus. Member aku hilang kan. First time aku dapat member aku mati depan mata. Itu first time. Tak benda ni ya. Benda ni. Ulat. Cepat ulat merebak. Adakah ulat tu dah ada sebelum dia mati? Sebelum dia mati, dia ambil kemoterapi. Baik. Kemoterapi ni, dia tak semua badan atau jenis darah dia ngam. Ada yang survive benda tu. Dia survive, dia trigger satu benda parasit dalam badan dia. Yes. Dia makan macam orang zombie lah. Makan biar. Kotor pun dia makan. Baik. Tu merebak je. Sebab Bayu, kalau Bayu dengar kes aku lagi. Kes dengan keluarga aku lagi sebab. Alhamdulillah, maknanya Allah Ta'ala betul lah. Allah Ta'ala gerakkan hati aku untuk ni hang. Memang aku, memang, yalah kan.
Subhanallah. Syukur. Bayangkanlah 1 minit, bayangkan situasi aku jaga banyak berulat Bayus. Bayangkan tu je. Dengan yang tak ada pengalaman dia, tak ada apa-apa. Aku dah masuk Islam ni. Masuk Islam ni, tak tahu apa-apa Bayus. Ya. Pengurusan jenazah. Fikir macam tu lah. Tolonglah, saya minta semua yang ada ni, tolonglah jangan ambil mudah buat dadah. Sebenarnya kita tak boleh harap siapa, kita kena urus sendiri. Masalah dadah ni jangan harap EDK, jangan harap narkoti, jangan harap kerajaan. Stop lah nak belim-belim orang sana orang sini. Ikhtiar terus ya. Kita nak orang uruskan masalah kita, tak boleh. Uruskan sendiri. Kita nak kerajaan uruskan, tak usah. Uruskan sendiri. Pilihan kat tangan kita. Aku cerita benda ni Bayus, aku dah rasa Allah. lega. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Segala masalah aku dah hilang. Buat kebajikan lah. Lah ni buat kebajikan masyarakat. Bagi apa? Kena nanti kita buat podcast nanti insya-Allah. Aku tak pernah share cerita-cerita aku. Cerita aku bukan sembarangan orang aku akan bagi. Podcast lain ada invite aku. Tapi aku tak layan. Lepas tu ada yang cakap, kenapa pula Payus? Ada sebab dia. Kenapa? Bukan aku berhutang ke apa benda, tak ada. Ni Allah gerakkan aku untuk buka ni, untuk aku dah cakap kalau aku nak bantu DRT, sana aku nak bantu untuk bawa rakan-rakan lain ni ke arah kepuliaan. Pulangan dia ni ya. Lebih aku bagi. Pulangan dia ni. Tapi kalau benda yang macam ni pun orang tak nampak, aku tak tahulah Payus. Sebab benda ni aku ada je kena kecam. Ada yang orang cakap aku berlakon lah ini lah. Lantak. Tak penting pun. Aku macam aku buat dulu, awal-awal aku buat ni. Aku ni sampai, yalah, authority Ricky aku lah. Lantak nak Ricky. Hang, kan? Cerita dia, aku bukan jual dadah. Aku nak bagi orang pulih dadah. Aku ada beberapa EDK yang duk follow aku. Lalah depa pula yang bersama. Maksudnya setuju. Macam tu juga dengan polis semua narkotik kan. Kan? Sebab nak tegur apa? Aku bukan jual dadah. Orang jual dadah berani pasal apa pula aku nak bagi berhenti dadah. Aku takut. Tu yang aku ingat lagi apa gambar lama Payus yang banyak botol tu kan. Kata orang ni jual ketum ni. Rupa dah hampir sama. Yang kita gelak yang ramai-ramai tu. Kita lama lah. Adalah jual ubat. Jadi nampaknya pasal apa nak buat orang buat jahat tak takut, pasal apa nak buat baik takut? Dia banyak faktor lah Payus. Aku kalau nak kata nak ikut betul-betul dan berhenti. Dia bukan pasal tu. Nak faham kepulihan ni, kau kena tengok diri sendiri lah. Kau nak ke tak nak benda ni? Kalau tak nak, jangan sembang. Dia keputusan pesakit tak boleh buat. Keputusan kena family buat. Betul. Pesakit tak boleh buat keputusan. Kalau pesakit buat keputusan, macam Taksir Afiq ni. Tengok dia buat keputusan tak? Dia tak boleh buat. Tak boleh buat. Dia gangguan jin kacau. Sungguh. Hampa jangan ingat ketum tak ada jin. Kan kotor barang tu kita makan. Dia menumpang. Jangan Payus nanti marah Ustaz Syafiq tu. Dia menumpang. Tak apa Ustaz Syafiq pun dia pun bersama dengan aku. Ada berapa orang Ustaz Syafiq recommend.
Bukan pasal tak ada keyakinan. Kau kena Dah dah, faham. tu jin kau, bukan keyakinan kau, tu jin kau. Tu alasan itu. Tu bukan sebab tak yakin, tu jin hang lah. Jangan spin lah. Hang tu jin yang cakap, bukan hang cakap. Tu lah tu. Dia cakap, hang tak rindu. Okey, aku tanya hang, berapa lama dah hang kahwin dengan dia? Dah tahu. Tak tahulah dia ambil puan. Ni apa nama Azmi. Berapa tahun? Okey Sekian lama hang kahwin dengan dia, agak-agak nak bercerai dia mau? Hang dengar aku cakap ni pun dah bengong dah tau. Belum lagi kena treatment. Baru tengok muka aku dengar aku cakap, jin tu dah bengong lah. Dengar suara Pak Yu. Suara ini pernah diceritakan di alam-alam jin. Terus tu dia cakap, alah orang ni lagi kacau. Aduh. Kerja ni, call Pak Yu habis Pak. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Pak Yu dah buat dah. Buat apa? Saya 4 hari dah tak isap. Baru cakap kau lah ni pun. Tak start lagi. Baru dengar suara tu. Gelak Azmi. Aku kalau dulu yang Pak Yus kena aku tak cakap macam ni tu. Betul je. Ya. Ayat loading. Loading kan? Saya melayang. Saya masuk balik. Sekarang dari aku type, daripada aku fikir, daripada aku main Mobile Legends, aku jadi macam dulu lah. Sekarang dengan awet pun teguk. Kau lain ni sekarang. Cakap dah lain lah. Terkejut, dah lah lawa minat Pak Yus. Ada bisnes pula Kan. Tu kata. Siap dah jumpa aku pergi Sabah lagi tu Pak Yus. Wah. Rezeki. Aku tak buat apa-apa Pak Yus. Aura positif. Wow, terima kasih Wan. Thank you. Terima kasih Wan. Semoga mudahkan urusan, mudahkan rezeki. Yang apa ni tak berasa nak tidur kan lama-lama tengok live. Kita cerita dah aku pun dah nak end dah. Tapi itu dia hang pun hujung. Tapi tak bagus lah. Sempat lah kita tadi dengan Tazak ni cerita dia. InsyaAllah lepas ni kita cerita start kita cerita bab ketum, heroin, syabu. Okay. Kita dah kena. Kita dah kena dah. Thank you. Terima kasih Wan. Terima kasih. Semoga mudahkan urusan, mudahkan rezeki. Cerita dia, kita dah start kena bawa kesedaran ni. Contohnya, wah, ada achieve lah. Mantap. Contohnya tadi macam abang tadi kan, untuk anak dia kan. Untuk anak, dia start kena buat keputusan lah macam tadi. Keputusan dia. Buat keputusan. Selamba yang aku bagi tunjuk barang Pak Yus. Umur. Tu. Tengok tadi. Kata lagi kan, Haran jadi lagi gila. Aku minta izin Pak Yus dulu. Izin buka. Buka pun aku cakap bismillah Pak Yus. Biasa kita tengok syabu ni yang hancur-hancur, yang murah-murah aku tak tahu dia murah tak. Cumanya yang tadi nampak cantik tu ya. Nampak dia tu. Tapi itu, aku pun sebenarnya aku tak, bukan aku nak puji. Tengok benda punca negatif puji dia pun tak boleh. Tak boleh. Aku tak rasa ni bila aku sangkut dia kan. Aku punya energi melarang. Dia trigger kan benda dia macam no. Nampak? Sebab benda ni ada energi. Berapa banyak setan nak tahu tu?
Ni yang 46 orang ni confirm ada yang trigger. Ada kata ada yang trigger, komen trigger. Aku nak tengok. Ni aku ni bomo. Yang tak isap dadah. Boleh rasa energi dia. Masa apa nama Mukim kau tadi kau rasa. Energi negatif dia. Nauzubillah. Seraban Pak Yus. Ha. Tu beza dia. Bila orang cakap fakta dan kebenaran ni beza. Ui, jangan main-main. Dia rasa seram. Dia bukan seram, dia ada seriau. Dia ada dia punya ni. Benda tu bukan benda main-main. Sebab dia dah banyak membunuh, dia dah banyak menyusahkan banyak jiwa-jiwa yang sesat. Dia macam tu. Maksudnya macam orang yang biasa anggap biasa. Tapi orang yang tak biasa dia akan rasa satu benda yang negatif, energi dia. Nauzubillah. Pagi bayangkan aku bangun pagi, aku dah isap daripada dulu. Bangun pagi, isap, tidur malam, isap. So selepas berapa hari yang ambil DRT yang tak isap? Cakap tadi ke hari ketiga. 3. 3, 4. Dah boleh tinggal. Dia konsisten lah. Yes. Tapi Payus tahu juga. Aku perangai aku ni, aku lagu semua. Ya. Janji benda ni, dia, apa kata orang, dia kepedahan dia tu dapat. InsyaAllah. Tapi anda kata hang tak bersedia, hang takkan tunjuk lah. Tak tunjuk. Sebab hang confident tak saat ni, Yuri tak sangkut. Aku confident dia pun ambil treatment Payus tau. Aku tak pernah rasa yang aku punya confident tinggi. Tak pernah. Okey lah, jadi. Dalam masa kau ambil treatment 3 hari tu, kau masih consume lagi syabu. Betul tak? Kau stop tu. Stop terus. Okey, so maknanya start ambil itu dah tak consume, cuma masih ada trigger. Trigger masih ada lah. Alright. So hang berhenti pun on the spot lah. On the spot aku berhenti. Alhamdulillah. Bukan apa, aku nak tanya yang tu lah. Adakah 3 hari proses tu masih consume ataupun trigger masih ada, hari keempat baru hilang trigger. So maknanya start hari pertama dah tak ambil tapi masih ada trigger. 2, 3, hari 4 clear. Yang tu kita ni aku cara-cara aku semua aku belajar apa semua ni banyak aku belajar benda ni dengan pesakit, dengan pedagih sebenarnya. Orang tanya siapa guru aku, ajak orang berhenti dah apa semua. Aku nak kata, lalu aku cakap apa? Ya ajak aku pedagih. Aku belajar dengan ni apa? Aku tanya apa isu dia. Sebab tu soalan-soalan aku step tu sebenarnya aku nak belajar. Aku nak tahu. Hang rasa apa? Lepas ni jadi apa? Apa tu jadi apa? Jadi aku buat satu, lepas aku cantum semua tu, panas lagi lah saat ni aku duk buat tu. Hang punya ni. Sebab aku walaupun aku cakap macam ni, jangan ikut aku ni gila. Ya. Jangan ikut aku faham. Aku step bahaya sikit. Aku macam ni lah, macam K. Omar Salihun kan. Dia ada stok heroin 20,000. Dia baru beli dalam berapa hari, 3 hari, berapa hari dia beli, baru beli, lepas tu ambil treatment DRT. Dia tengok live, 3 hari dia terus ambil. Kemudian barang ada, lepas tu tak isap. Dia tanya nak buat apa, aku cakap buang, dia kata barang 10,000. Lepas tu aku ikut hang lah, pandai-pandai hang, macam hang tadi ya. Ikut hang lah, pandai-pandai lah. Kalau kata hang lebih tahu apa yang patut buat kan. Tapi aku tak nak kata nak menipu ke atau ambil shortcut tak. Benda ni Payus tahu aku punya perangai macam mana. Orang yang gila ni, yang gila nak eksperimen benda ni.
bila kita dah dapat benda baru kan. So aku fikir, aku tengok treatment Payus. Apa aku boleh buat? Aku buat A sampai Z. Aku buat benda ni ada jadual tau Payus. Dalam otak aku dah organize masa tu, aku dah susun masa tu. So hari ni aku nak test apa? Okay, ni efek dia macam ni. Efek dia macam ni. Okay. So aku dah faham lah apa treatment Payus ni dia macam mana. Nak explain dekat orang pun senang aku nak explain sebab benda ni. Cuma aku nak pesan, jangan ambil lagi. Tu je. Maksudnya macam ni. Benda ni bila ambil dia melibatkan dosa lah. Contoh tak, boleh tak kita try berzina? Tak boleh lah. Tak boleh. Contoh, bila hang dah lepas daripada syabu, drug, boleh tak saja-saja nak try? Tak boleh. Tak boleh. So jangan try. Maksudnya aku nak test macam mana power herba ni. Kalau macam tu aku lebih boleh try. Sebab aku bomoh. Betul. Betul tak? Kalau hangpa kata ya aku ambil ni sebab aku nak try tengok betul ada ni padu tak. Kalau macam tu aku lebih boleh buat. Barang ni aku yang buat. Betul. Orang boleh kata, Pak Yu kalau hang kata hang punya treatment padu, hang try ambil. Nak buktikan padu, mana boleh? Mana boleh benda berdosa? Kalau macam tu semua orang boleh, kalau semua orang boleh test buat dosa tidak boleh ditres. Itu sebab lah kalau dapat benda yang baru kita eksperimen. Jadi aku lebih kepada orang yang terlibat dan ni benci dia macam ni. Dia eksperimen yang berlaku bukan melalui aku cuba ambil dadah, lepas tu aku test diri aku. No. Jika orang tu ada masalah, aku buat dekat dia. Dia lepas. Contoh dia macam hang kes macam ni. So aku dapat data. Kes macam ni. Kan? Walaupun sampai highway apa semua jadi macam tu berkawah apa kan. Lepas tu cerita apa tadi yang kencing kalau ulat, arwah abang lepas meninggal kena keluar ulat keluar kat otak apa semua. Benda-benda tu sebenarnya rezeki kita untuk kita study tau. Sejauh mana benda tu boleh pi. Efek dadah ni macam mana, sejauh mana boleh pi. Benda ni dia benda mahal lah Pais. Ya. Cumanya aku nak pesan tadi ni, kau jangan pi test pula, ambil barang kan? Aku takut sebab pulih ni Allah yang izin, bukan herba tu. Bukan barang aku bagi tu, yang bagi pulih tu Allah. Yang aku bagi tu asbab. Aku khawatir bila kita bermain-main dengan benda ni, sagi herba tu pun dah tak lepas. Betul. Dia makan diri lah. Dia makan, maksudnya biadab lah. Dia boleh kita kata benda ni biadab. Mentang-mentang boleh pulih, hang suka-suka ambil. Tak boleh tak? Sebab tu bila dah dibagi amanah dengan tuan dia, dia boleh pakai, orang lain tak boleh. Nanti makan diri pun. Ya. Ada kata DRT tak boleh handle. Kau nak pergi mana? Kau nak cari tang mana lagi? Setakat ni kita tengok kan, dengan berbagai-bagai teknik treatment, dengan DRT result dia macam ni. Andai kata dengan DRT tak lepas, kau nak bagi mana? Lagi pening. So pening. Jangan main-main. Sebab tu begitu yang bagi kita ambil treatment, jangan main-main. Sebab aku ada kes, dia geng-geng macam orang buat filem pasal darah kan, duduk belah Damansara. Dia dah elok dah. Lepas tu dia pergi port, dia saja-saja nak test. Aduh. Bila dia test, okeylah dia sangkut lah. Bila dia sangkut, dia nak ambil treatment, muntah. Makan diri lah. Treatment tak mau dia.
Patutlah Pak Yus panggil bomoh. Aku jangan. Bini dia beritahu aku, Pak Yus, cuba cerita betul-betul apa masalah. Kenapa dulu tak muntah, sekarang muntah? Bini dia pun bagi tahu cerita. Aku kata kat dia, kalau benda tu boleh buat macam tu, saya orang paling layak buat. Betul? Abang dia bertobat dah. Bertobat, minta doa. Mudah-mudahan Allah izin. Lepas tu diam lah, tak ada bunyi. Aku tak tahu lah apa jadi kan, tapi lepas tu diam lah. Jangan. Aku rasa Pak Yus, kenapa aku sihat berkali-kali ganda sebab aku iktihar. Satu, aku tak lepas lihat yang apa Pak Yus pesan tu. Untuk dua-dua. Yes. Nombor tiga, dia tak payah test Pak Yus. Betul. Dia kau tengok tu barang tu depan muka kau jadi display. Tak layan Pak Yus. Betul. Sebenarnya hang tengok benda tak lalu dah pun. Buat apa? Dia ibarat macam apa? Macam ex-girlfriend lah. Ini kebanyakan yang aku dapat bila dia ambil, dia bau benda tu macam bangkai. Ini yang aku dapat lah. Sepanjang aku buat, aku tanya. Ataupun ada orang main barang tu dekat dia, dengan dia. Orang tu main. Bau tu sampai ke dia nak muntah. Dia lari. Betul. Itu yang efek yang berlaku. Dan satu lagi, ada yang budak ni dia, sebab tu dalam kategori yang agak sukar budak yang 19 ke bawah. Sebab budak ni dia tak ada penolakan kan untuk berhenti kan. Bila kita bagi treatment, dia dah sihat, dia dah tak trigger pun, dia stay nak buat nak buat juga. Nak buat tu bukan sebahagian sebab nak tak mau tinggal, tapi dia sakit kepala, dia sakit lah. Dia ambil tu menyakitkan dia. Yang kes macam tu. Jadi aku rasa banyak benda lah hampa belajar lah sepanjang dalam live ni. Tak ada benda yang sia-sia, insyaAllah. Tagline lah 5K ke dah okey. Kan? Aku ingat aku pun dah nak dah. Dah berdekat pukul 5 dah. Sebenarnya tadi aku nak tidur awal, tapi saja nak jadi habuan, nak share benda ni kan. Cuma nak pesan ke hampa semua, keputusan. Jangan tunggu anak nak buat keputusan tu sah. Kita kena buat keputusan. Pesakit tak boleh buat keputusan. Contoh macam tak sat ni. Macam Moki, aku buat keputusan untuk dia. Dia lain. Aku dah jadi bapak dia, maksud dia macam tu lah. Aku buat keputusan untuk dia. Dia kes lain. Jangan macam bapak aku sendiri lah. Lebih kurang macam tu lah. Aku, anak-anak aku ada yang tua pada aku pada. Mananya hak mana dah pulih tu anak aku lah. Lahir semula kan. Buat pun tak ada apa muda daripada Pak Yus. Ada yang umur 60 anak aku. Ada yang umur 50. Umur 60 pun berhenti. Ada? Yang Samad tu tokan kepada Omar. Omar Salihu nak 20K, 22K tu, heroin. Tokan tu bila tengok Omar dah berhenti. Hang berhenti. Berhenti lah. Hush. Agak-agak tokan tu marah. Tak marah. Tokan tu kata, aku nak berhenti tak? Aku letih jadi 58 tahun umur dia. Dia pun ambil treatment, berhenti dua-dua. Dengan dia, dengan tokan berhenti. Tu Batu Pahat Johor. Dengan tokan sekali Pak Yus sapu. Dengan tokan sekali sapu. Tokan surrender Pak Yus. Berapa banyak dah tokan berhenti. Surrender lah tokan. Tokan pun tak mau jadi tokan lah. Nak buat apa gadai nyawa. Jadi tokan gadai nyawa. Untung tak tahu mana apa aku tanya hampa tokan pil kuda. Kalau pil kuda tu harga RM7, awak untung 70 lah. Tak untung. Rugi. Dah serius ni aku nak tanya hampa tokan-tokan dekat Kelantan. Nah aku tanya hampa lah tokan kat Kelantan. Harga sebiji pil kuda paling mahal pun RM7 lah.
Tak, hang untung RM70 ke katanya? Dah jawab, Jepang jawab. Ni, pakai ni. Dah tahu dah nyawa. Awak nyawa hang nilai RM7. Okeylah hang untung RM2. Untung RM2. RM3 untung. Daripada RM3 untung, pergi jual karipap lah bro. Jual akak untung. Lagi banyak daripada jual peri kuda. Apa nak ambil dah jual peri kuda? Bahaya diri. Mak pak susah hati. Ada kata barang bawa balik rumah, kena serbu dalam rumah, dengan mak dengan ayah sapu sekali. Mikir tengok. Rugi lah. Rugi. Murah je peri kuda. Besok babe. Be gila be. Jangan wak wigege. Siapa Kelantan? Siapa Kelantan? Komen Kelantan. Tak ada masalah. Komen Kelantan. Aku nak suruh hampa jaga Kelantan. Ada orang yang hampa boleh jumpa kat Kelantan. Ada. Aku punya team dekat Kelantan. Aku relax-relax gini ya. Dan team aku ni polis. Dan dia bukan untuk tangkap hampa. Dia untuk bantu hampa. Ada polis, ada juga yang dekat Masjid Beijing pun ada. Aku punya team. Pasir Mas ada. Team DRT. Moki. Sabah. Dan semua team ni bukan aku angkat. Dia pun sendiri rela nak buat. Bukan aku lantik tapi dia pun sendiri. Aku sendiri nak ulur bantuan aku. Tak ada aku nak bodek payu apa lah. Cuma aku rasa hampa rasa benda ni rasa macam tanggungjawab hampa on. Ada lagi tim belah-belah Kedah apa semua kan. Depa ada satu grup dah tu, ada lagi lama lah. Depa tengok aku dah sibuk dekat apa nama politik ni, depa pun lah buat Pak Yu tapi tak ada orang. Kan? Mampu ya politik. Tapi aku ada motif aku buat tu. Sebab aku tengok hampa mabuk politik teruk sangat. Maknanya aku bukan takat bomoh dadah lah. Aku juga adalah bomoh politik. Hampa kerasuk kan? Nak bagi keluar daripada taksub politik ni. Kan? Dia taksub politik ni bukan orang PAS saja. Hak tak PAS pun taksub sebab tu lah. Ustaz politik pun belum tentu dapat buat macam ni. Yang aku gelak bayi yang hari tu yang Ustaz kira dia kes tu. Itu paling win bayi. Koyok dia bawa murid yang masuk tam merupak you. Dia betul-betul bengang aku. Dia tengok aku ni tak loot tu, dia kata. Betul Pak Yu ni. Pakai macam-macam ni tak loot tu. Nak loot apa aku bomo. Dia kata bomo politik ni cari hal lah. Dia join syurga, join neraka tak lekat tu. Tak berani dia naik kotak. Minta naik kotak tak berani. Naik Ustaz. Takkan Ustaz tak berani. Naik bila. Bomoh je pun. Tak berani nak. Tak berani. Geri. Aku tak ada jumpa dia ni. Betul lah Azmi. Kau tanya Payu, aku ada tu. Apa tahu ada. Pecah kami gelau time tu. Aku kata Tok Singa boleh tarik jin keluar. Tapi tak boleh tarik dadah keluar. Ustaz Syafiq boleh tarik jin keluar. Tarik dadah tak boleh. Aku boleh tarik dadah.
Habis tu hang ustaz. Hang boleh tarik apa? Lagi dengan jin-jin hang aku tarik lagi. Jin dadah. Astagfirullahaladzim. Tapi betul Pak Yus, yang jin dadah tu ada nama Arab. Aku lupa lah. Ada. Ada aku kerja. Ada nama dia. Nama Arab pula. Lah ni dekat Yaman pun dah ada dah. Dah ni lah. Dah banyak tahun dah masuk dah kat sana. Selalunya dia orang guna tu dalam bentuk sihir lah. Memang dadah sihir. Tapi dia sihir bentuk fizikal. Yang kau pegang tu, dia sihir. Dia nak lakukan bisnes dia buat macam tu lah. Dia sihir yang di-create dengan sign lah. Sebab tu kawan tu bagi tahu sign itu sihir tu, aku okey. Sebab apa? Memang pun. Tapi yang topik sains tu sihir pada orang koyak Ayus. Dari saintis, dari ustaz. Syabu tu sign. Sihir yang bentuk sign. Dia campur kan. Oi, tak boleh. Cerita ni pun dia ni tau. Tengok main. Trigger. Dia bukan trigger. Dia ada energi. Bapak Yus tahu kan data dia. Dia ada energi dia. Tapi Ustaz kira tu masih aku gelak Pak Yus. Andai kata benda tu macam budak kecil menangis kalau kata benda tu ada dekat. Walaupun tabung kosong, tak Syabu dah bakar dah, tabung saja. Menangis budak tengok tabung. Berapa raban nyawa dia ambil. Yes. Bayangkan benda tu dalam badan. Lawak tu singa. Cerita tu singa Ustaz ni. Yang kes Ustaz Azhari terus paling lawak lah. Tapi itulah keperbagaian ni nak bagi tahu apa. Kita patut rasa best. Kita duduk kat Malaysia ni kita ada banyak keperbagaian. Bukan takat ada dukun, apa nama, pawang neo. Ada pawang neo. Lepas tu ada Ustaz Syafiq, okey. Ada Tok Singa. Ini semua nama-nama top ni. TV pun kalah pada ni. Minyak apa Tok Singa pun tak boleh lawan kita minyak balik. Jangan kata lagu tu tak baik. Sebab Tok Singa pun pernah berubat agak orang betul aku. Jangan marah lah Tok Singa. Dia ada kelebihan dia. Cuma nak bagi tahu Malaysia ni ada pelbagai-bagai. Tapi yang best dia ada bomoh dadah. Ni rare. Sebenarnya aku sayang orang-orang macam Tok Singa ni. Sebenarnya aku bagus. Sayang. Dia gini je, dia macam ni. Semua orang dia orang yang suka tolong orang. Okey? Dan masing-masing dia ada masing-masing punya. Cumanya kita kena cool. Kita kena cool. Ini kita belajar kematangan. Kita belajar matang lah. Cuma sebab tu aku relax. Masa dia buat video tu, aku relax je. Aku okey je. Lepas tu, tengok Ustaz Syafiq. Sebenarnya, ini warna-warna yang special lah daripada Malaysia. Ustaz Syafiq tu hebat tu. Hebat tu Ustaz. Dia selawat. Ada aku ke kuliah dia. Tapi dekat TikTok lah. Bagai-bagai. Tapi dia bendera tu ke bendera ni. Kalau ilmu dia okey, aku ikut lah. Ustaz Syafiq. Ni cincin ni Ustaz Syafiq ni. Sama Pak Yus. Sama Pak Yus. Kalau aku tak ambil barang tu, hijab aku tertutup. Kalau kau ambil barang tu lagi, sabu yang aku dapat, sekadang-kadang dapat benda yang
kat alam tu aku nampak. Mesti buka lah. Hang buka kod dia. Dia pecah dia punya ni. Hijab. Bila ambil benda tu, dia pecah yang dia jumpa hantu. Tu lah. Aku pernah ni cerita art yang aku terlalu ambil benda tu. Aku sampai tahu kau siapa? Perempuan Bayus. Tapi tak ada mata. Berdiri dia dekat bilik sewa aku. Kau siapa? Aku mati dalam bilik ni. Kata berdiri. Ya. Aku dah kesimbang Bayus. Jumpa macam-macam. Aku kalau ambil benda tu memang aku start nampak balik. Oi, janganlah. Auzubillah. Dah lah. Tu kan. Cumanya itulah aku beritahu. Hampa pun semua pun nampak tak payah duk macam-macam. Buat keputusan dia. Hang yakin ke tak yakin ke, hang simpan hang punya tak yakin tu. Kan? Hang buat keputusan sudah. Itu jin kau cakap. Kau jangan. Aku ni kalau alam gaib ni dah macam kau tim. Aku tengok macam Syafiq tadi ni. Bila kita cerita bab nak nikmati lah. Oh, nanti dia rasa kita terasa tak selesa bila kita tak dapat. Ada mula start buat cerita. Syahdu cerita nak tinggalkan kekasih. Siapa yang ustaz dalam TikTok yang bercakap dengan jin tu? Yang dia aktif niaga. Ustaz Syafiq Ustaz Syafiq Syafiq. Perai. Oh, yang perai tu. Ustaz Syafiq. Tapi cara dia best tu. Cara dia best. Dia pun banyak juga yang tak puas hati dengan dia. Tapi tak apalah, normal lah tu. Ni macam ni dah apa? Apa ni? Saingan kamu adalah orang yang buat macam kamu. Orang yang tak puas hati kat kamu adalah orang yang buat kerja macam kamu. Betul? Kalau dia tu ustaz, saingan dia ustaz. Ustaz Nada. Kalau kata bobo, saingan dia bobo juga. Kau faham tak? Orang-orang hebat. Sebab pun manusia semua. Aku pernah cerita tak aku ambil treatment Ustaz Syafiq surah kena payus. Tapi aku tembak aku tak naik atas tu. Aku ambil perubatan dia. Dia baca doa dalam live je. Ya, betul. Oh, aku rasa macam ni, apa dia buat dekat aku ni. Dia hak yang sama lah. Yang tadi Payus dia akan deliver efek macam tu lah. Kurang rasa macam ada orang belai aku. Kata perempuan mana yang datang belai waktu. Dah lah aku nak makan lagi Payus. Time tu. Masa-masa kena belai. Dia takut aku. Okey geng semua. Apa dah peluduk mata pandang. Apa pergi rehat pula lah. No? Okey, terima kasih banyak. Nanti kita sambung balik share ni. Esok lah. Setiap hari kita akan keep on. Kita mula start cerita bab ketum. Syabu, Heroin, Bikuda. Lepas tu nanti naik kotak. Korang cerita pasal situasi kawasan apa tentang masalah ni. No? Benda ni lebih bermanfaat. Boleh jadi kita boleh bagi tip-tip yang terbaik insyaAllah. Okey guys. Terima kasih banyak. Okey baik. Selamat. Thank you. Assalamualaikum.